Ada orang tanya saya, di parlimen tadi pun ada timbul urusan. Kenapa Mahathir dan apa ni, Datuk Najib tak ada telur kan nak pergi depan dengan Datuk Mahathir? Sebab Najib ada telur lah dia tak pergi. Tuan-tuan bayangkan kalau Datuk Najib pergi pada masa itu. Cuba bayangkan, letak tepi sekejap. Katakanlah saya ada di situ, dalam dewan dah penuh 1,200 orang. Pres ada dekat dengan 200 orang. Dekat luar ni beribu lagi, dia langgar pintu suruh buka, nak masuk lagi ni. Saya tak ada tiket, tak ada jemput pun nak masuk lagi ni. Boleh dia kelang kabut, nak jaga ni lagi, nak jaga ni lagi. Dia tengah kelang kabut begitu. Ada pula satu grup, duk teriak, Najib letak jawatan, Najib letak jawatan. Ada pula yang naik padut, dia kelang kabut. Boleh nak kawal yang tu? Adakah kita bayangkan seorang Perdana Menteri datang dalam keadaan kacau bilau itu datang, masuk dalam dewan, kemudian berlawan 2 orang? Itukah kelas Perdana Menteri? Dan tuan-tuan ingat, nak kata Datuk Najib takut, adakah tuan-tuan fikir kalau Datuk Najib masuk dalam dewan, maka 1,200 semua menyokong Mahathir dan tak ada seorang pun menyokong Datuk Najib? Tuan-tuan yang saya yakin ke tidak, kalau masuk tu Datuk Najib tak ada menyokong, semua orang akan bersorak belah Dr. Mahathir saja. Apakah tidak mungkin ada pula orang akan menghina Tun Mahathir yang kita sayang? Mungkin dia kena mungkin dia kena jual, mungkin dia kena balik, mungkin dia kena macam-macam. Dan rakyat seluruhnya menyaksikan. Memang DAP suka, memang PAS suka Datuk Najib pergi. Sebab kalau Datuk Najib pergi, maka sahlah berlaku pertempuran antara Mahathir dengan Datuk Najib, disaksikan oleh dunia. Maka tahniah Datuk Najib, akalnya panjang untuk tidak membiarkan perkara-perkara atas dasar hormat kepada Datuk. Kalau nak kata takut apa? Bodyguard ada. Lepas tu nak takut apa? Tun umur berapa? 92. Datuk Najib umur berapa? Gagah lagi. Nak lawan teriak, nak lawan bersyarah, nak melawan, nak punggah penyokong. Tetapi Datuk Najib sangat-sangat menghormati Tun. Tak perlu pergi kalau untuk bergaduh. Sebagai contoh, katakanlah kita bergaduh dengan bapak. Kemudian bapak kita datang nak cabar kita. Kita nak bapak datang nak cabar kita dalam kedai kopi. Adakah kita kata, "Mai ni? Mai sekali, mai kita gaduh dalam kedai kopi." Ataupun kita tahu pak kita datang nak ajak gaduh dalam kedai kopi, baik kita balik setia-setia dari pik lain. Adakah kita lari daripada pak kita nak gaduh dalam kedai kopi? Artinya kita takut dengan pak kita, atau kerana kita hormat pada pak? Kalau kita hormat, kita elakkan benda yang boleh aib